Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, berjumpa lagi saya dalam channel YouTube saya ni. Saya jarang buat, tapi hari ni saya nak buat. Sebab apa? Saya ada meet kereta-kereta racing Johor Bahru. Yang akan saya bawa ke meet ni adalah sebuah kereta kancil L5. Yang ni saya nak bawa pergi untuk mega, bukan mega lah, untuk gathering. Panaskanlah enjin dulu. Dia enjin tak panas, dia terus nak berjalan. Lepas tu kejap lagi jahanam kereta aku juga. Dah lama kereta ni tak berjalan. Jadi kita nak bagi dia panaskan enjin, kita pergi dekat ni. Yang untuk hari ni malam ni, siapa yang free, korang boleh pergi dekat dataran Johor Bahru untuk saksikan sendiri kereta-kereta racing area Johor. Macam biasa, hari Merdeka dah nak sampai, kita orang buat pemasangan bendera. Kita buat pemasangan bendera. Ni bengkel aku dekat Taman Cendana Pasir Gudang. Bengkel ni yang mana yang biasa datang tahulah. Yang mana tak pernah datang tu boleh datang lah. Okey, ni trailer, memang trailer aku sendiri yang aku gunakan setiap kali aku nak tarik kereta-kereta track, kereta-kereta customer. Tu dia, L5 dah lama tak jalan, ni baru dia nak jalan. Woi. Pecah bambu aku. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni event dekat dataran Johor Bahru yang kami semua racer-racer Johor berkumpul, meet up. Sambil tu ada fotografer daripada media-media motorsport dan insya-Allah ada tetamu khas VVIP. Okey, jom korang layan video ni. Okey, kalau korang tengok kereta-kereta ni semua adalah kereta-kereta Myvi, Jazz, Suzuki Swift semua. Dalam 20 ke 22 lah. Mungkin kot. Ni antara kereta-kereta racing yang kita orang dapat kumpul secara emergency. Sebenarnya kita orang tak ada planning awal. Cuma masa hari Jumaat tu dalam grup Johor Racing, orang bagi tahu siapa yang free besok bagi nama untuk hadirkan kereta dekat dataran Johor Bahru. Jadi yang mana free macam saya ni, okey, jom kita layan. Saya nak hantar kereta, jom kita buat persiapan kereta dan hantar kereta dekat dataran semalam. Okey, jom kita tengok kereta-kereta yang ada. Korang dengar aku pepe pun tak ada function kan.
Ni champion Johor tau. Ni muka salah seorang. Ni muka champion Johor ni. Tengok baju pun Johor champion. Ini King of the Ring. Ini lagi otai ni. Ni lagi otai ni. Jangan main-main tau. Ini muda lagi. Dia belum tumbuh. Muda lagi. Baby face. Kan? Tengok. Kategori apa pula? Endurance 24 jam. KK Global. 24 jam. Ya. Berapa lap kalau 24 jam dekat situ? Dekat 400 lap 400 lap. Sepang. Oh. Dah 3 kali champion lah. Dah 3 kali. 3 tahun lah. Semua driver semua kali. 8. Mana? Ni Mira L5 Daihatsu. Dua pintu. Ya, original 2 pintu. Ya. The original Daihatsu. Ya. Ni after masa diorang buat Lisa kan? Kancil. Kancil. Ini second gen kancil. Ni Daihatsu punya model lah. Ya, dah sunya lah Sebelum Pro keluar kan, 2. sebelum Pro 2. Cakap tak? Tak. Mungkin, dia 2 tahun sekali dia pun datang sini. Oh, yang ni Dia pun. Super K namanya. KK Global. So semua KK race car boleh masuk? Semua KK bawah 850cc. Ya. Dia tak kisahlah kalau hatchback ke yang Tak kisahlah. So the Japanese sometimes they bring down macam kit car juga. They bring like the GT40. Ya, dia macam ada macam prototype dia. Yeah, so they race together. Yeah. Ni KK Global Endurance 24 jam. Oh, yang tu. Yang aku pernah jumpa sekali dekat shopping mall tu apa? Yes. Saya pun tak ingat. Kat kapak tu. Tahun depan baru ada race. Dia 2 tahun sekali. 24 jam. 24 jam juga. Tahan lah. Nanti enjin. Jatuh pergi. Biarlah. Ni memang custom 100% kita buat sendiri lah. Radiator semua. Tapi brake sebelum tukar. Mesti brake pad lah. Berapa kali? 3 kali, 2 kali. Tengok pada driver. Dia start tukar. Dia tak tukar. Dia tak tukar. Pad saja. Pad saja. Berapa 8. Dia 8 driver. Tengok yang mana kaki berat, itu kena tukar brake pad. jam per driver? 4 jam. Tukar-tukar lah. Dia sampai fuel habis, 1 tank. Lepas tu baru tukar driver. Ke fuel habis berapa jam? 1 jam lebih lah. Untung lah. Tak untung. Rugi. Untung. Lagi banyak lagi pening kepala. Tetap pun masuk level tu kan. Nak kena jaga driver tukar semua kan. Ada. Ada yang dah tak tahan dah. Dah subuh-subuh tu semua dah tak tahan nak bawa orang lain yang segar. All the best. Okay, tengok ambil gambar tunggu.
Sini. Depan tak. Okay. Lagi satu penting. Tak tahan kat Emmet. Mana pen tadi ni? Banyak kali jumpa tak dapat sign apa. Macam mana nak? Oh, okey, ternyata dulu. Abang tunduk apa tu bang? Abang? Wartawan daripada TV3. Tengok Aseng pun duduk bawah. Apa Aseng nak buat tu? Okey. Oleh kerana jam pun dah pukul 10.30, kita berakhir dekat sini lah Apa pun aku ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa support saya punya video yang baru-baru nak belajar ni dekat YouTube ni. Jadi korang kena lah bantu-bantu like, subscribe sekali, okey? Ni musim-musim saya tak ada pergi race, saya rajin lah buat video. Nanti kalau saya dah start race, mungkin saya akan share video-video on board kereta racing saya. Okey, jangan lupa komen, share, like sekali. Assalamualaikum.